Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rihlah Haramain sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berada di titik paling penting dalam riwayat hidup Nabi. Saya kini berada di Jabal Nur, kaki Jabal Nur, dan di atas sana adalah Gua Hira, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Beberapa tahun sebelum Nabi menerima wahyu, Nabi naik turun berkhalwah di sini. Dan pada satu ketika datanglah malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan naskah agung wahyu pertama, Iqra. Alhamdulillah, sekarang saya berada di pintu Gua Hira, di mana inilah lokasi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhalwah dan juga menerima wahyu pertama yang didatangi oleh Jibril alaihi salam. Allahu Akbar. Susah payah kita mendaki ke Jabal Nur Gua Hira untuk memberikan gambaran sebenar kepada anda tentang lokasi wahyu pertama diturunkan. Ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, Nabi berulang-alik dari rumahnya ke Gua Hira untuk beruzlah. Dalam kegelapan malam, datanglah malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Nabi menjawab, Ma ana biqari. Aku tidak tahu membaca. Jibril mengulanginya 3 kali. Iqra ya Muhammad. Nabi tetap menjawab, Ma ana biqari. Aku tidak tahu membaca. Lalu Jibril membaca dan mengajarkan Nabi ayat pertama hingga kelima surah Al-Alaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selepas itu, Jibril terus menghilang dan Nabi turun dari Jabal Nur, pulang ke rumahnya dalam keadaan terpinga-pinga dan ketakutan. Wahyu pertama kepada insan mulia, membawa risalah, mengagungkan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Banyak ibrah yang dapat kita jejaki ketika mana kita naik ke Gua Hira Jabal Nur ini. Tapi apa yang paling penting yang hendak saya simpulkan bahawa Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk kepada sekalian manusia. Al-Quran perlu kita baca, hayati dan mentadabbur, kerana Al-Quran adalah sumber kekuatan rohani kita dan juga panduan hidup kita. Saya tinggalkan anda dengan satu kata-kata hikmah. Sekiranya kita nak mengukur jarak kita dengan syurga, ukurlah jarak kita berdamping dengan Al-Quran. InsyaAllah kita jumpa lagi pada episod seterusnya dalam Rihlah Haramain. Nantikan pada esok hari.